Aku dah cakap banyak kali dekat engkau Manisa. Kau tak pernah nak dengar cakap aku kenapa kali ni. Sorry Encik Lokos. Kau tolonglah dengar cakap aku kali ni je. Banyak benda tau aku dah settlekan untuk kerja-kerja kau. Hai, nasib baik kau cantik je lah kau tak. Tak ada guys. Gurau. Sebenarnya hari ni aku dengan Cik Manisa ada dekat Summit Batu Pahat sempena OK Event Space nak buat buffet Ramadan untuk tahun ini. Yeah. Tapi apa yang bestnya kali ni, aku mencari 10 orang yang boleh bagi jawapan kenapa korang nak kena buka puasa dengan Cik Lokos. Yang ini 10 orang aku belanja. Itu yang best. Tapi sebelum tu Manisa, Ha, kita tengok dulu kat dalam apa yang ada. okey. Apa yang korang lihat, inilah ruangan untuk Orchid Event Space yang boleh memuatkan Sehingga 350 orang dalam satu masa. ramai yang boleh muat. Okeylah. Kalau macam ni punya luas, tadi parking pun senang. Free access kan? Betul, free access dan juga depan dewan ni dekat dengan lift. Depan dewan ni je dah ada lift dah. Senang. Senang sangat-sangat. Manisa, Ya. betul ke untuk buffet kali ni 80 jenis menu yang ada? Betul. Betul? Takkanlah tipu pula. 80 menu? jenis, ya. Oh, ini yang paling menarik ni. Dan kalau lagi korang nak tahu, kemudahan seperti toilet, lepas tu ruangan yang selesa, berhawa dingin. Dan aku tahu, korang semua tengah-tengah tunggu. Berapakah harga untuk satu orang? Sebenarnya, harga ni adalah harga yang paling murah dekat dalam Batu Pahat. RM55 untuk yang dewasa satu orang. Manakala untuk kanak-kanak, kita charge hanya berapa? RM35 dan untuk warga emas RM50. Datang sini ramai-ramai. 350 orang. Jangan lupa, 10 orang yang boleh jawab yang terbaik. Kenapa nak buka puasa dengan Cik Lokos dengan Cik Manisa? Bagi tahu. Nanti kita orang cari tengok siapa nanti kita orang cek Siapa korang. yang bertuan? Encik Manisa, nanti nak buka puasa dengan lelaki ke dengan perempuan? Mestilah dengan lelaki. Dengan lelaki? Habis Cik Lokos. Saya macam biasalah. Mestilah dengan wanita. Buaya.